Aku ada perasan satu budaya ni yang kita anggap normal, tapi sebenarnya haram hukum dia. Kita siap ajar anak kita daripada kecil lagi, iaitu tabarruj, berhias di depan orang ramai. Dari bangku sekolah lagi, kita dah ajar anak-anak perempuan kita untuk berhias setiap kali ada event. Tak kisahlah raya ke, merdeka, hari guru, grand dinner, mesti akan ada pertandingan pakaian tercantik ataupun queen of the night. Kalau dah merdeka tu lagilah, siap ada fashion show lagi. Sebab Allah sebut dalam Quran, janganlah kamu berhias seperti mana orang jahiliyah yang terdahulu. Allah memang sebut dalam Quran dah, hukum dia haram. Tak bermaksud engkau tak boleh nak berhias langsung, boleh. Tapi terhad kepada suami dan keluarga kau sahaja. Jadi apakah yang termasuk dalam tabarruj ni? Pakaian yang menarik perhatian dari segi desain, bentuk dan warna, memakai minyak wangi, bersolek, pakai gelang tangan ataupun gelang kaki yang ada loceng. Heels pun sebenarnya tak boleh pakai tau, sebab dia mengeluarkan bunyi bila kita berjalan. Janganlah menggunakan alasan kecantikan itu daripada Allah untuk menghalalkan tabarruj kau. Ya, kecantikan itu daripada Allah SWT, tapi cara kau menunjukkan kecantikan itu adalah ujian untuk kau. Bila kau dah tahu batas halal haram, tapi kau masih lagi pilih untuk menunjukkan kecantikan kau tanya diri kau, adakah kau ni hamba Allah ataupun tidak? Adakah kau nak masuk syurga ataupun tidak? Sebab dunia ni sementara je, paling-paling pun hidup 70-80 tahun. Lepas tu kita mati. Sanggup ke kita korbankan hidup kita yang pendek kat dunia ni untuk akhirat kita yang kekal selamanya? Baliklah sebelum terlambat.